Hello, semua. Aline, Phoebe, Andy, and Brittany berpergi sedikit dengan cibaran hebat. Chili pedas, waya dari atas meja. Siap teringin melakukan yang terbaik. Baiklah, satu lada. Andy, wah, lihat sebelah Phoebe. Phoebe, adakah kamu di bawah meja? Oh, tidak, Andy. Brittany, awak jumpa saya. Andy, kamu pergi dulu? Tidak, Brittany. Ayo, beranikan diri. Oh, tidak. No. Saya tak nak buat itu. Ia kembali. Tidak, saya dah kata saya takkan buat. Apa? Ayo, Brittany. Baiklah, sedikit sahaja. Wah, dia melakukannya. Oh, Brittany, ada asap betul keluar dari mulut kamu. Oh, tidak. Adakah giliran saya? Nampaknya tidak banyak. Oh. Kawan-kawan, saya sedang melakukannya. Tolong. Selamatkan diri Anda jika boleh. Andy bertukar menjadi naga yang menghembuskan api. Ih, susu memang membantu. Oh, giliran saya. Bahagian ini sangat besar. Tetapi saya akan lebih bijak. Saya akan masukkan semua lada ini ke dalam akuarium besar ini. Sekarang saya perlukan sedikit gula. And your girl, I'm very good for a Mr. Super Samos. Baiklah, smoothie yang sempurna sudah siap. Mari kita minum semuanya. Saya menggunakan straw mega saya. Wah, Phoebe, itu idea yang menarik. Tetapi apa yang akan berlaku? Sekarang kamu adalah naga yang menghembuskan api. Halo? Penyelamat, kami ada kecemasan kebakaran. Datang. Oh, saya rasa bantuan sudah tiba. Wah! Hooray! Pusingan baru. Saya ada menarik krepek. Saya ada satu pack. Kenapa saya ada satu krepek? Sebenarnya sedap. Sangat sedap. Tapi memang tak cukup. Hei, saya ada satu tin penuh. Tetapi saya tidak boleh membukanya. Ayo. Kamu rasa ini kelakar? Saya ada idea. Saya akan ambil gergaji. Jauh lebih baik. Pernahkah kamu melihatnya, gadis-gadis? Dan sekarang, masa untuk beberapa krepek. Wah, hebat. Ups, Andy, awak okey? Baiklah, giliran saya. Saya sangat teruja. Wah, sedap. Acie tak boleh berhenti. Saya suka krepek. Hey, Brittany, itu takkan berhasil. Memakai topi keledar saya, ia semakin berbahaya di sini. Andy, saya ada idea. Tunggu sebentar. What? Adakah kamu nampak ini? 3, 2, 1 dan bowling. Kerja yang bagus. Siapa yang buat itu? Wah, Coca-Cola kegemaran saya. Wow, Phoebe. Wow! Yes!
Saya ada satu menara penuh. Oh. Lihat itu, saya ada satu menara penuh. Saya teruja. Baiklah, gadis-gadis. Saya akan mulakan dulu. Mari kita buka. Bagus. Betapa lazat dan menyegarkan. Selesai. Ups. Sesuatu sedang datang. Maaf. Okay. Gadis-gadis. Baiklah, giliran saya. Saya akan mulakan dengan membuka semua tin. Itu sahaja. Saya ada idea. Menyusun semua tin saya. Sekarang saya perlukan straw. Aduh, Phoebe. Itu dia. Memasukkan semuanya. Apa pendapat kamu? Itu hebat. Ia berfungsi. Sekarang saya boleh minum dari semua tin. Aduh. Oh, ada sesuatu yang datang. Saya boleh rasa. Oh, man. Wah, Phoebe. Sekarang giliran saya. Oh. Baiklah. Saya akan mulakan dengan yang ini. Bau yang hebat dan ia adalah cook yang sangat lazat. Oh. Dan sekarang, mari kita ambil perkara ini dengan serius. Saya ada corong gergasi. Saya perlukan bantuan awak walau bagaimanapun. Kami akan bantu awak, Britney. Mari kita isikannya. Baiklah, bagaimana dengan kamu, Britney? Kami melakukan semuanya mengikut rancangan. Semuanya hebat, kawan-kawan. Terima kasih banyak. Oh, saya rasa saya telah minum terlalu banyak Coca-Cola. Oh, selamatkan diri Anda. Itu mengerikan. Coklat, tapi hanya satu. Dan saya ada beberapa pack. Saya rasa 10. Oh. Kamu semua, lihat dinding besar ini. Saya yang paling bertua. Baiklah, saya akan mula dulu membukanya. Saya ada idea. Saya perlukan gergaji. Wah, Phoebe, apa yang awak buat? Saya cuma nak potong coklat ini jadi kepingan kecil. Lihat ini. Yes. Selesai. Oh, saya minta maaf. Oops. Tetapi saya tidak sabar untuk mencubanya. Sangat sedap. Saya suka. Bagus. Hei, giliran saya. Yes. Wah, lihat itu. Nampak hebat. Yes. Dan baunya sungguh harum. Bagus. Tetapi saya rasa ada sesuatu yang kurang. Betul. Susu. Biar saya buka. Oh, kamu perlu berhati-hati. Wah, kamu membawa semuanya ke tahap seterusnya. Ia sangat sedap. Idea saya memang genius. Tapi sekarang giliran awak, Andy. Baiklah. Baiklah, saya sudah buang semua pembungkusan. Saya tahu ia menakjubkan. Tetapi sekarang, mari kita bina pencakar langit. Sebagai ganti simen, saya ada pes coklat. Baiklah, mari kita mulakan. Belum makan lagi. Sapu dengan berhati-hati. Membina. Dan yang terakhir.
What? Oh, gadis-gadis. Ya, ternyata begitu tinggi. Saya seorang jenius. Baiklah, kita boleh menikmatinya sementara itu. Oh, tidak. Gadis-gadis, berhenti. Ia akan jatuh. Betapa sedapnya. Oh, hai Andy. Apa yang telah kamu lakukan? Menara saya. Baiklah, mari kita habiskan makan bersama.